lapu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa bil masyiah. Wassalatu wassalam ala turjuman uluhiyyatih wa dalil wahdaniyatih. Sayyidina Muhammad al-mab'uthi bibahiril mu'jizat لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Babul li'an, ini ialah suatu bab pada menyatakan li'an. Li'an maknanya bersumpah laknat. Itulah suami yang menuduh isteri berzina. Maknanya menuduh isteri berzina ataupun menafikan anak, itulah maksud dianya ialah menuduh berzina lah. Tu. Jadi untuk mengelakkan dia tu daripada kena hak qazaf. Kerana dia tak bawa 4 orang saksi. Nak cari mana 4 orang saksi? Jadi khusus untuk suami sahaja dia boleh berli'an. Menggunakan cara li'an bersumpah laknat. Menuduh isteri dan isterinya juga boleh bersumpah juga. Jadi mereka berdua mana isteri lepas daripada hak zina. Kerana dia telah berli'an. Begitu juga suami. Huwa lughatan, iaitu al-li'an ini pada bahasanya ialah at-tardu. Tardu makna halau tohu. Itu makna tard. Maknanya halau tohu. Tard. Reject. Tu. Wal ibadu dan juga menjauhkan. Itu makna tardu, makna tolak. Maknanya dan menjauhkan. Itu dah sudut bahasanya. Makna yang pada bahasa itu dia akhirnya dia akan memberi kesan kepada makna istilahi ataupun makna pada syarak. Dia akan ada juga. Orang panggil makna lorah tu ni di dalam makna syarak. Wa syar'an adapun pada syarak mana li'an. Istilah li'an itu dalam fiqhnya ialah kalimatun ma'dudatun. Beberapa kalimah yang dibilangkan akan maknanya beberapa kalimah yang berbilang-bilang. Tu. Yang mana ju'ilat dijadikan akan dia hujjatan lil muttarri sebagai hujjah. Tu. Dijadikan akan dia akan kalimah ma'dudah saat ni. Yang ni beberapa kalimah dah. Sebagai hujjah lil muttarri bagi orang yang terdesak ila qadhfi man, orang yang terdesak kepada menuduh mereka yakni zaujah. Terdesak dia kepada menuduh zaujah namen la takhafi rasyah yang telah melumurkan akan hamparan zauj. Men tu siapa dia? Zaujah dia lah. Telah melumurkan, telah mencemarkan akan firasnya, itulah isteri dia itulah. Terdesak dia tu kena tuduh. Jadi kalau tidak dengan cara li'an, dia kena mendatangkan arba'atu syuhada. Itu di mana nak cari tu. Orang yang melihat kejadian tidak ada, tak pernah berlaku.
Di zaman Nabi ada hukum had zina. Baik yang ghair muhsan ataupun muhsan. Semua tu adalah sabit dengan ikrar berlaku. Dia sama ada syahadah 4 orang saksi ataupun ikrar. Ikrar daripada pelaku. Jadi begitu tingkat iman sahabat-sahabat di zaman Nabi itu begitu tinggi mereka sanggup untuk dihukum di dunia karena akhirat itu jauh lebih memerikan tu. Jadi sehingga walaupun Nabi cuba mengalih poin untuk jadi sabit berzina itu, tetap saja mereka mengaku masakan bahawa mereka melakukan zina. Boleh jadi kamu bermufakhazah, makna belaga poho sahaja kau misalnya. Ya, sebab kaedah kitanya asyubahat tusqitul hadda. Makna syubahat kesamaran itu jadi apa-apa pun kesamaran dia sama ada pada tarik ke mana, seperti khilaf ulama itu dia panggil syubahat pada tarik. Ada khilaf ulama mengatakan bentuk ini tidak nama zina misalnya maka itu mana-mana benda yang tak kira lah yang mana termasuk dalam hukum hudud. Begitu maksudnya kita faham falsafah dianya bukan nak pisah nak hukum hudud tapi sengaja dipayah-payahkan. Begitu penzina muhsan yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Hukumannya ialah rejam sampai mati. Rejam sampai mati itu sama ada ditanam dia sekat pinggir ataupun pakadeh dia duduk atas darat begitu. Itu makna ada khilaf. Jadi begitu ada sebahagian daripada hukum itu tidak ditanam. Panggil pesalah saat ni. Dibiarkan dia begitu di atas darat, bila orang pakat pekun dengan anak batu makna dia tak boleh dia lari. Bila dia lari ada sahabat nak pergi hamba. Nabi kata jangan biarlah dia lari. Dia dengan Tuhan dah. Tu. Ya pihak pemerintahnya sudah melaksanakan. Jadi maksudnya ialah bukan pisah cari jalan untuk nak jadi kena hukum hudud tu tidak. Itu fahaman segera pihak kitanya begitu. Sengaja dipanjang sehingga kan apapun bersyubhat itu menjadi orang panggil perkara yang jadi manik menegahkan jadi maknanya didirikan akan hukum hudud itu. Sebagaimana yang kita belajar dalam qawaidul fiqhiyah. Jadi mereka yang telah melumurkan firasnya. Wa al-haqa al-ariyata au ila nafi waladin. Mana al-ariyah. Mana afira wa al-haqa men akan ain al-ari. Al-ari bih. Ari bihi itu deh. Bihi ke? Bihi jadi dan wa al-haqul 'ara bihi dan menghubungkan kan air ke mana aib. Dengannya tu maknanya dengan zauj. Tu dengan zauj. Jadi maknanya min al-haq min la takha atau kepada la takha. Jadi min la takha firasyah dan min al-haqul 'ara bih. Maknanya menuduhkan terdesak suami saat itu kepada menuduh orang yang melumurkan akan firasnya dan orang yang menilha akan dia menghubungkan akan al-'ar akan keaiban bihi dengannya dengan zauj. Maka makna syarak beri maknanya pelanggaran maknanya tidak mana tak payah bawa 4 orang saksi. Jadi gunakan cara li'an. Cara li'an. Au ila nafi waladin. Lil muttari atau ada ila qazfiman. Ataupun ila muttar terdesak dia kepada menafikan anak. Terdesak dia kepada menafikan anak maka dia guna cara li'an. Begitu. Tu. Itulah falsafah dia li'an tu. Jadi makna suami maknanya diberi kemudahan baginya bahawasanya dia boleh berli'an dengan bahawa dia boleh meninggalkan mendatangkan 4 orang saksi saat ni.
Kerana dia tu muttar makna terdesak sangat untuk menuduh isteri dia yang telah melomorkan firasnya dan menghubungkan akan air, maknanya keaiban dengan diri dia. Ataupun terdesak kepada nak menafikan anak. Tu. Wa arkanuhu, dan bermula rukun al-li'an ini thalathatun, ialah 3 sahaja. Mutala'ina ni 2 orang yang berlaknat-laknat, yang bersopoh laknat, suami isteri lah. Wa siratun, yang ketiganya ialah sirah. Kama yu'lamu mimma ya'ti, sebagaimana diketahuilah daripada barang yang lagi akan datang. Mana bayar oleh keterangannya. Kalau wala aslu fihi, dan bermula asal padanya, yakni dalil. Al-aslu bermakna dalil. Al-aslu tu dia ada beberapa makna. Al-aslu dengan makna al-kathir. Al-dalil. Jadi wal aslu fihi, bermula dalil padanya pada al-li'an ini, qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yarmuna azwajahum al-ayat, dan orang-orang yang melontar akan, melontar itu makna menuduh, melontar mereka itu akan isteri-isteri mereka itu, al-ayati, baca sendirilah ayat seterusnya. Jadi wa ilaihi, dan kepadanya lah al-li'an. Wa ilaihi wa ilal li'an asyartu bi qauli, telah mengisyarat oleh aku dengan kataku huwa, iaitu al-li'an ini, an yakula az-zauju, bahawa berkata oleh zauj arba'a marratin, dia kata 4 kali, asyhadu billah anni asyhadu billah, aku bersaksi dengan Allah, anni la minas sadiqin fima ramaitu bihi hadhi minaz zina. Aku bersaksi. Ni setelah dia kata 4 kali, dia kata lafaz ni. Asyhadu billahi, saya bersaksi dengan Allah, anni, bahawasanya saya, la minas sadiqin, sesungguhnya daripada orang yang benar, fima ramaitu, pada barang yang saya tuduh, bihi, dengannya dengan ma, hadhi ni, orang tina ni bini saya lah minaz zina. Tu. Itu 4 kali tu, 4 kali dia kata balas ni. Hak ni ia 4 kali mula-mula. Ai minaz zina, ai zaujatuh, makna isterinya, isteri zauj itu. Itu 4 kali dia kata balas ni. Wal khamisatu, kemudian dia kata ayakula, maknanya berkata pada kali yang kelima, anna la'natallahi alaih, bahawa laknat Allah Taala di atasnya, di atas saya lah, alayya, kalau dia kata anna la'natallahi alaih, pada kali yang kelima, bahawasanya laknat Allah Taala di atasnya, in kana, jika adalah dia zauj itu. Jadi kalau dia kata in kuntu, in kana, jika adalah minal kadhibin, daripada orang yang berdosa, fima ramahabih, pada barang yang menuduhlah oleh zauj, akan dia akan zaujah bihi, dengannya dengan makna al-li'an tu, minaz zina, daripada zina. Gabriel mana ma ramahabih, ma ramahabih tu minaz zina, ialah daripada zina. Jadi maknanya laknat Allah Ta'ala kalau dia berdusta. Tu. Lepas tu pula mana kita nak kata suami ni, nak tuduh isteri ni, dia bukan mudah-mudah lah. Tok laki tuduh isteri. Apatah lagi, maka singgahnya dia bersumpah dengan laknat di atas dirinya. Wa yushiru ilaiha fil hudur, kalulah isteri itu hadir, ada di situ, dia isyarat kepadanya, kepada zaujah. Hadhihi, ini orang tina ni. Wa yumayyizuha fil ghaibah, dan membezakan akan zaujah dia pada ghaibah, makna nama kau bergapo, sebut nama lah, tamyiz, supaya orang jadi tahakum, mana teryakin. Wajati,
dan ta'ayun tertentu. Tu. Wa ya'ti badalu dhamairil ghaibi bi dhamairil mutakammin. Dan buatlah membawa datanglah mana bawa datang badala dhamairil ghaibi ake badal dhamir ghaib bi dhamairil mutakallim. Jadi lagu mana? Makna tafriqnya fayaqulu la anna la'natallah, kalau ada anna la'natallah alayya, tu dhamir mutakallim. Tadi dia royak sini dalam keterangannya anna la'natallah alaih. Alaih in kana, jadi in kuntu. Gitu. Jadi tukar bawa badal dhamairil ghaib dengan dhamairil mutakallim. Jadi fayaqulu, maka dia berkata zauj ni la'natullahi alayya, bermula laknat Allah. Kalau tak ada anna lah, kalau ada anna la'natallahi alayya, sesungguhnya laknat Allah Ta'ala atau bermula laknat Allah Ta'ala alayya di atas aku, in kuntu ila akhirih, jika ada halah aku daripada kadzibin. Tu. Kalau saya ni daripada orang yang berdusta, in kuntu minal kadzibin, kalau saya ni daripada orang berdusta, fima ramaitu habih minaz zina. Tu. Ila akhiri, sehingga akhirnya. Wa in kana waladun yanfihi zakarahu fil kalimat. Dan jika wujidah, mana didapati akan anak, ada anak yang menafilah oleh zauj, akan dia akan anak sana, zakarahu, nescaya dia kena sebutlah akan walak sana. Zakarahu, nescaya disebutlah akan dia akan walak fil kalimatil khamsi, pada kalimah-kalimah yang lima kali tu sebut. Limadha? Liantafian, supaya ternafilah walak sana anhu aniz zauj. Jadi bagaimana? Fayaqulu, maka berkata oleh zauj, wa annal waladal ladzi waladathu, dan bahawasanya anak dia beranak tu, dia akan alladzi, yakni alwalad, aw hadzal walada, ataupun anak ning ni, tunjuk minaz zina, anak dia beranak tu ialah daripada zina. Tu. Sebab orang panggil moga isteri ada tok laki, maknanya kalau tidak daripada suami bermakna zina, itu dah zina. Wa illam yakun laisa minni, sekalipun dia tak kata bukan daripada aku, bukan anak aku, dia tak kata gitu pun, mana jadi menafikan anak sana, qada sana. Intifa maksud wa yahsulu bihi, dan hasillah dengannya bili'anihi, hasillah dengannya dengan li'annya zauj ni sittatun, hasilah ne perkara. Bila suami saat ni menggunakan li'an, maka terjadilah ne perkara lepas pada tu. Yang pertama, intifa'u nasabin nafahu bih, ternafilah nasab yang menafilah oleh suami tu, akan dia akan nasab bihi, dengannya dengan li'an tu. Tu. Haitsu kana waladun, sekira kana ay wujida, kana tam, mana wujida, mana didapati waladun akan anu. Lima fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam, kerana sabitlah barang, yakni hadis fi sahihaini, di dalam kitab sahih Bukhari Muslim, annahu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam farraqa bainahuma, Nabi menceraikan di antara keduanya, yakni mutala'inaini, dua yang bersumpah laknat, suami isteri. Wa alhaqal walada, dan Nabi menghubungkan akan anak tu bil mar'ah, dengan isteri itulah. Tu dah. Satu. Tu. Mana intifa'un nasab,
apabila berlaku li'an. Yang kedua, wadar'u haddi, tertolak had anhu ani zauji, yakni haddu qazfi, tertolaklah hukum hudu di atas diri zauj, yakni hudu had qazaf. Laha mana ambil had anhu dari mana? Laha baginya, bagi mar'ah tu. Wa kadza lagu tu juga ni. Wa kadza lizani. Yakni wa kadza makna darul haddi juga. Lizani bagi yang berzina. In sammahu. Jika menamalah oleh suaminya akan dia akan zani yang berzina. Fi li'anih, pada li'annya. Lil ayati sabiqati fil ula, kerana ayat yang telah terdahulu pada yang pertama, yakni darul haddi anhu ani zauj. Wa qiyasan 'alaiha, dan dikiaskan, mana kias 'alaiha di atasnya. Di atas orang panggil mana itu, mana azani. 'Alaiha di atasnya, di atas zaujah al-mar'ah fi tsaniyah, pada yang kedua ni. Wakal haddi at-ta'ziru, dan seumpama dan seperti had ialah ta'zir. Juga hukum mana gugur ta'zir. Kalau wa tahrimul mar'ati alaihi mu'abbadan, itu kesan akibat implikasi daripada li'an itu ialah antaranya ialah haram. Jadi haram mar'ah berkahwin ala zauj mu'abbadan, selama-lamanya. Jadi makna suami untuk dia berli'an itu dia kena ambil kira banyak perkara lah. Li khabari, tapi dia tu terdesak dah, mutar. Mana boleh teh hati Dia tertuduh tidak dengan dia dia tak lama tidak dengan dia, tidak melakukan hubungan sekian lama misalnya, tiba-tiba mengandung kat mana Li khabaril Baihaqi al-mutala'inani, kerana ada hadis Baihaqi, apa dia hadisnya, al-mutala'inani, dua orang yang berli'an, suami isteri, la yajtami'ani abadan, tak boleh berhimpun kedua mereka itu selama-lamanya. Seterusnya wa ijabul haddi alaiha ila akhir, wallahu subhanahu a'lamu bis-shawab.